Assalamualaikum. Kita persiaran lagi hari ni. Hari Sabtu 5 hari bulan 4. Seperti yang kita bincang semalam. Ni saya pakai akaun Vantage. Kalau korang tengok, dengan $50 saya grow slow-slow. Deposit $50, dapat lagi $50. Sama juga macam XM. Dia orang tengah bagi promosi bonus 100% sekarang. Cubalah. UI tak cuba. Kalau tengok semalam saya dapat sell kat sini, tapi saya close kawasan ni lah. Rupanya terkejut balik. Dia naik balik hari ni. Hari ni hari Sabtu. Kena biasakan tengok weekly candle. Apa sebenarnya nak jadi untuk weekly candle. Macam semalam, kalau korang tengok video saya yang sebelum tu, saya ada cakap pasal gold. Waktu tu dekat sini lagi, harga dekat kawasan ni. Saya jangka semalam kemungkinan akan pergi sampai kat kawasan ni. Rupanya betul, memang turun sampai kat kawasan ni. Saya cut awal semalam. BE pula dapat, rugi sangat-sangat. Gila. Semalam dia punya kenaikan naik sini sampai sini berapa ribu pip lah semalam. Rezeki lah siapa hold semalam kan. Dua tiga kali saya masuk gold semalam. Ni hari ni tadi awal sangat saya pergi buat BE. Kalau tengok gold ni, saya curi sikit-sikit je ni. Ni gold. Daripada atas juga saya dapat sell ni. Silap dia saya pergi buat BE. Silap saya pergi buat BE. EJ. Sayang gold semalam. Bentuk apa dia cuba nak buat. Tengok, adakah dia akan mati balik kat sini, ataupun dia naik, dia tinggal jarum bawah, ataupun dia boleh pergi kat kawasan ni. Selagi tak close bahaya. Memang bahaya. Kemungkinan dia naik, dia mati kat sini, dia tinggal jarum kat sini, tu agak bahaya. Ataupun dia mati kat sini. Next. Siapa yang belum ada akaun Vantage boleh nak cuba bonus 100%. Akaun SM pun 100% bonus. Dua-dua broker yang saya promote ni memang sedap. Serius sedap broker. Server smooth je. Okey, sekian sahaja video. Saya memori berat. Memori sangat berat dah. Tak boleh nak record lama-lama. Okey, apa-apa kita update. Ni saya nak buat BE ataupun saya nak buat SL. Ni SL ni tak banyak ni. Yang sekeping ni je saya buat. Kalau tengok, sekeping ni je saya buat. 2 keping, 3 keping ni je. Yang lain saya tak buat. Ni kalau tak nak tamak, boleh dah buat kat kawasan ni SL, BE. Apalah, saya tengok balik macam mana nanti.
Hala 7. Okey. Assalamualaikum.